Hai, Assalamualaikum. Selamat datang ke YouTube channel Cemicak. Okay gen, so macam biasa, di video kali ni aku nak buat chat seram lagi. Kita akan baca chat seram kali ni bertajuk Jangan Cari Van Berhantu Upin dan Ipin pada pukul 3 pagi. So, aku cadangkan korang jangan sesekali pergi keluar cari van berhantu Upin dan Ipin. Kalau korang nak tahu, van berhantu Upin dan Ipin wujud. Jadi kalau korang tak percaya atau korang nak tahu betul ke van ni betul-betul wujud, korang kena tengok video ni sampai habis, okey? So tak nak melengahkan masa, mari kita baca chat seram sama-sama. Let's go. So kan, kita dah berada dekat dalam chat ni. Aina. Oh, Aina. Woi, balaslah. Okey, so si Sasha ni dia chat kawan dia iaitu Aina. Ya, ada apa Syah? Kau tahu kan cerita pasal van berhantu Upin dan Ipin? Ya, tahu je. Dulu kan pernah viral. Okey, so dulu dia kata pernah viral pasal van ni. Van tu ada lagi. Kau tengok ni. Okay, si Sasha ni dia ada hantar satu video. Kawan aku yang hantar tadi. Dia cakap van tu ada dekat KL. Okay, so video ni adalah van berhantu Upin dan Ipin. Hah? Betul ke ni? Maksudnya dia ada dekat kawasan kita. Ya. Aku dan Siti nak pergi cari van berhantu tu. Dengar-dengar kata van tu muncul pukul 3 pagi. Kau nak ikut tak? Aku tak nak. Okey, si Sasha ni dia ajak Aina untuk join dia pergi cari van ni. Janganlah pergi cari weh. Van tu seram. Tak seram pun. Manalah tahu dalam van tu ada orang, bukan hantu. Okay, si Sasha ni dia cakap van tu tak seram. Bagi korang macam mana? Seram ke tak seram? Suka hati kau lah. Korang yakin nak pergi cari? Ya, aku dan Siti nak keluar pukul 3 pagi nanti. Okey, si Sasha ni dia dengan Siti tekad nak pergi keluar cari van berhantu tu pada pukul 3 pagi. Okey, pukul 3 pagi. Woi Aina. Okey, so si Sasha ni dia check balik Aina pukul 3 pagi. Ya. Korang dah pergi ke? Ya, tengah atas jalan ni. Siti yang bawa motor. Okey, so Siti yang bawa motor, maknanya Sasha duduk belakang lah. Dia main phone. Korang tak takut ke? Taklah. Buat apa nak takut? Okay, si Sasha ni dia dengan belagak dia cakap dia tak takut. Tu van biasa je pun. Tapi van tu bukan berhantu. Kan, dah nama van berhantu, mestilah seram. Aku tak percaya van tu berhantu. Okay, Sasha ni dia tak percaya van tu berhantu. Korang ada kat mana tu? Dekat jalan lagi ni. Kawan aku cakap van tu selalu ada kat jalan yang sunyi. Habis tu, kau percaya ke? Sebab itulah kita orang keluar pagi-pagi ni. Kita orang nak tahu sendiri. Oh, patutlah si Sasha ni, dia dengan Siti tu teringin sangat nak pergi cari. Sebab dia nak tahu sendiri betul ke van tu ada. Sekarang macam mana? Ada jumpa apa-apa tak? Weh Aina, aku rasa aku nampak sesuatu. Kau nampak apa? Nampak macam van warna putih. Weh Aina. Asal? Janganlah buat aku panik. Okey, si Sasha ni dia ada hantar satu video. Aku dah jumpa van tu. Weh, Sasha dah jumpa van berhantu Upin dan Ipin tu. Korang tengok video tu. Ada darah dekat belakang tu weh. Weh, betul lah.
So sekarang ni van putih tu, van berhantu Upin dan Ipin tu betul-betul ada depan Syasha ni. Van tu betul-betul wujud. Syah, aku rasa korang patut balik sekarang. Aku rasa tak sedap hati. Okay, Aina dia rasa tak sedap hati. Dia takut apa-apa jadi dekat Syasha ni. Kejap, aku nak rekod banyak-banyak ni. Esok boleh tunjuk dekat kawan-kawan yang lain. Amboi si Syasha ni. Dia tak fikir langsung keselamatan dia. Tak payahlah Syah. Korang balik je lah. Aina. Asal van tu kejar kita orang. Dah lah Siti ni bawa slow. Dia cakap Siti tu bawa motor slow. Suruh Siti pecut. Aku dalam bahaya. Van tu tak berhenti ikut kita orang. Macam mana van tu boleh ikut korang Bukankah korang ada dekat belakang van tu? Tiba-tiba je van tu ikut dia. Aduh, kat situ ada rumah tak? Tak ada. Kat sini jalan sunyi. Dekat tepi ni semua hutan. Okay, dekat situ kawasan yang sunyi. Kawan dia ada cakap yang van tu selalu ada dekat tempat yang sunyi. Maknanya tempat yang tak ada orang. Kejap. Aku nampak ada lampu dekat depan. Pergi dekat tempat terang tu dulu. Mana tahu ada orang kat situ. Si Aina ni dia suruh Syasha pergi dekat tempat yang terang tu. Aku dah suruh Siti pergi situ. Weh, tak ada orang lah kat sini. Korang lari je lah. Aduh. Van putih tu datang. Turun dari motor tu. Kau lari laju sikit. Okey, si Aina ni disuruh Syasha tak payah naik motor. Kau lari je. Ya Allah. Van tu langgar Siti. Siti kena langgar? Aina, tolong aku. Okey, weh. Apa benda siut? Darah weh. Aku rasa tu kemungkinan darah Siti yang bertaburang tu weh. Kau nampak tak tu? Penuh dengan darah. Badan Siti dah hancur. Syah, lari cepat. Aku tengah menyorok ni. Kau dah tengok video tadi? Ya, aku dah tengok. Betul ke Siti dah tak ada? Weh, van tu langgar Siti weh. Ya Aina. Aku tengah takut ni. Macam mana kalau orang tua Siti tahu? Aku pun tak tahu. Mesti orang tua Siti sedih. Kan? Mestilah orang tua sedih sebab anak dia dah tak ada weh. Aina, aku takut ni. Yang keluar dari van tu macam Upin dan Ipin. Diorang bawa kapak. Kan dalam video tu, diorang pegang kapak weh. Aku dalam bahaya. Ya, aku tahu. Aku pun panik ni. Sekarang, diorang ada kat mana? Okay, Aina tanya dekat Syasha. Diorang tu ada dekat mana sekarang ni? Diorang tengah cari aku. Weh, aku tak boleh keluar ni. Aku kan dah cakap, van tu berhantu. Kau dengan berlagak nak pergi cari. Sangat. Kan? Si Aina ni dah cakap, balik. Janganlah cari benda Allah tu. Tapi si Syasha ni degil. Macam mana aku nak kena buat apa ni? Macam mana aku nak bagi tahu dekat orang tua Siti? Semua yang dah jadi ni, kau kena bertanggungjawab. Aku tak masuk campur. Kan? Si Aina ni dia memang tak masuk campur sebab dia dah larang si Syasha ni pergi keluar cari van berhantu Upin dan Ipin. Aina, aku takut. Kau lari je lah cepat. Aina, tolong. Weh, asal budak ni taring dia macam tu weh. Seram gila weh.
Ya Allah Syah, cepat lari. Diorang sebiji macam Upin dan Ipin. Baju pun sama. Ya betul. Diorang kejar kau lagi ke? Kau pukul je diorang tu. Kau cakap apa ni? Kau tak nampak dia pegang kapak? Kau nak aku mati ke? Kan kalau si Syasha ni pergi pukul diorang tu, kemungkinan diorang tu akan pukul si Syasha ni dengan kapak. Kalau macam tu kau lari je lah. Aku ada dekat jalan sunyi balik. Tak ada kenderaan yang lalu dekat sini. Habis tu kau nak buat apa? Weh, budak-budak tu ada lagi. Asal dengan budak ni dia kembar weh. Dia macam Upin dan Ipin. Lari cepat. Aku dah lari ni. Kau lari kat mana? Aku menyorok dekat kawasan jalan. Habis tu, budak-budak tu dekat mana? Weh, kalau aku nak tanya dekat korang, kalau korang sekarang berada dekat dalam situasi macam Syasha ni, korang mesti panik juga kan? Kita orang apa tu? Kita mesti rasa macam takut kan? Aku rasa diorang tengah cari aku lagi. Apa benda yang keluar dekat lidah tu? Ya Allah. Pelik ada ke budak-budak ni? Syah, lari cepat. Budak-budak ni gila betul. Aku nyaris nak kena kapak. Aku rasa tu bukan budak biasa. Sekarang ni kau dekat mana? Aku dah masuk dalam hutan ni. Kau menyorok je dulu dekat situ. Si Aina ni dia cakap dekat Syasha jangan pergi mana-mana. Kau menyorok dulu dekat hutan tu. Aku menyorok dekat mana-mana pun, diorang tetap cari aku. Kau panjat je atas pokok tu. Aku mana pandai panjat pokok. Aku dengar suara. Kau diam. Jangan buat bising. Kalau kau buat bising nanti benda tu akan jumpa kau. Aina, tolong. Apa benda tu Syah, lari cepat. Aina, aku dah pukul budak tu. Kau pukul budak tu? Habis tu macam mana? Budak ni bukan budak biasa. Aku pukul dia boleh gelak. Lepas tu dia ajak aku main. Astaghfirullahalazim, budak tu dia gelak ajak main? Ya. Dia ajak aku main sorok-sorok. Kalau diorang jumpa aku, diorang akan tangkap aku dan bagi ular makan. Aku nak kena buat apa ni? Aku takut. Kau dekat mana tu? Dekat hutan ni lagi. Asal ada van putih dekat sini? Van putih apa? Van yang berhantu tu lah. Tiba-tiba ada dekat hutan. Asal tiba-tiba van ni ada dekat tengah-tengah hutan tu Pelik. Macam mana dia boleh dekat situ? Syah, kau jangan dekat dengan van tu. Haina, tolong aku, ada ular. Besarnya ular Ya Allah, besarnya. Syah, lari dari situ cepat. Ular tu tak kejar aku. Kejap. Aku rasa macam ada sesuatu dalam van ni. Ada apa? Tak payah tengoklah. Kau kena selamatkan diri kau dulu. Pintu van terbuka sendiri.
Apa benda tu? Korang, tengkorak. Tengkorak manusia. Weh, tu tengkorak manusia. Kau rasa tu tengkorak siapa? Aku pasti tu tengkorak manusia yang kena tangkap dengan 2 budak tadi tu. Aku pun rasa macam tu Syah, ni dah kira bahaya tau. Kau kena selamatkan diri kau cepat. Kau kena lari. Kalau tak, kau akan jadi macam tengkorak dalam van tu. Betul kata si Aina ni. Weh, aku takut. Aku dah lari. Kau ada kat dalam hutan lagi ke? Ya, aku tak tahu nak keluar dekat mana. Aku nampak sesuatu. Kau nampak apa? Asal tiba-tiba ada rumah kat dalam hutan ni? Lah weh, tiba-tiba je ada hutan. Kenapa? Kenapa rumah dia macam scary lah? Dengan darah ni dekat tingkap tu. Syah, lari cepat. Jangan masuk dalam rumah tu. Tu perangkap. Aku dah masuk. Kejap. Tak ada orang dalam rumah ni. Astaghfirullahalazim. Syah dia dah masuk dalam rumah tu Syah, jangan. Aina, tolong aku. Kenapa Apa dah jadi dekat Syah? Syah, mana kau? Syah ada satu tik. Syah, asal kau satu tik? Syah, kenapa Syah satu tik? Apa dah jadi dekat Syah ni? Balas chat aku. Ternyata Syah ditangkap oleh 2 budak itu. Aina telah membuat laporan polis dan sebulan kemudian polis telah menemukan tengkorak Syah di hutan.